Bayangkan seekor makhluk yang kelihatan seperti Godzilla versi dunia sebenar. Bertubuh besar, belakang dipenuhi plat tajam dan ekor berduri seperti senjata hidup. Inilah Stegosaurus. Ia hidup sekitar 150 juta tahun dahulu ketika zaman Jurasik di lanskap yang dipenuhi hutan pakis dan konifer purba. Dengan panjang sehingga 9 meter dan berat beberapa tan, Stegosaurus kelihatan seperti kubu bergerak. Namun yang paling mengejutkan, otaknya sangat kecil, hanya sekitar 70 hingga 80 gram, lebih kurang sebesar apel kecil. Kecil jika dibandingkan dengan tubuhnya yang gergasi. Tetapi Stegosaurus tidak memerlukan kecerdikan untuk terus hidup. Ia bergantung kepada sesuatu yang jauh lebih berkesan, perlindungan dan pertahanan. Di sepanjang belakangnya terdapat barisan tulang besar yang mungkin berfungsi untuk mengawal suhu badan, menarik pasangan dan memberi amaran kepada musuh. Namun, senjata sebenar Stegosaurus berada di bahagian belakang. Ekornya dilengkapi dengan 4 duri tajam yang dikenali sebagai Thagomizer. Apabila diancam oleh pemangsa seperti Allosaurus, Stegosaurus tidak perlu melarikan diri. Ia hanya perlu berpusing dan menghayun ekornya dengan kekuatan yang luar biasa. Satu hayunan sahaja boleh menyebabkan kecederaan serius, bahkan maut. Walaupun kelihatan seperti raksasa, Stegosaurus sebenarnya ialah herbivore. Ia memakan tumbuhan rendah menggunakan paruhnya untuk memetik daun, bergerak perlahan tetapi sentiasa bersedia untuk mempertahankan diri. Kakinya yang lebih panjang di belakang memberi poster badan yang condong, menjadikannya kelihatan ganjil, namun sangat stabil. Stegosaurus bukanlah yang paling pantas, bukan juga yang paling pintar, tetapi dengan gabungan perisai di belakang dan senjata di ekor, ia menjadi antara dinosaur yang paling sukar untuk diserang. Seekor herbivore yang kelihatan seperti raksasa filem. Tetapi di dunia sebenar, ia adalah bukti bahawa dalam alam purba, kekuatan tidak selalunya datang daripada kecerdikan, tetapi daripada pertahanan yang sempurna.